hari ni apa? Hi guys, welcome to my channel. Hari ni Naila nak ajar awak buat pizza. Jom buat pizza sama-sama. Firstly, kita nak basuh tangan. Okey, dah siap. Ini bahan-bahannya. Ini crab, sosis dan sos, dan cheese dan roti. Kita nak masak crab dan sosis. Baru kita buat. Kita tunggu sampai masak. Kalau dah masak, kita boleh angkat. Orang dewasa tahu angkat. Okey, jom kita angkat. Dah siap? Jom kita masak roti pula. Tunggu dia masak. Hari ni saya punya plushie. Saya boleh tunggu dan plushie saya. Apa nama plushie tu? Plushie tu nama dia Mr. Heart. Cuba tunjuk kat kamera. Tada! Mr. Heart. Dia ada wings. Itulah Naila nak panggil dia Mr. Heart. Lagi hebat Mr. Heart. Mr. Heart kan ada sprinkle. Roti dah masak. Tada! Jom kita buat sama-sama. Okay, first kita nak ambil sos. Cepat sikit. Okay. Lepas tu buat macam ni. Buat macam ni. Panas. Sikit je. Lepas tu kita letak crab dan sosis. Tapi kena hati-hati tau. Sekejap aku letak sosis. Letak sosis lah. Awak tahu tak saya ni? Saya lagi best pada awak. Scoop lili jom. Yang tak nak letak crab lah. Mama Jenny tak suka crab lah. Tak sikit-sikit je. Oh, dah ke? Sausage. Tak sosis. Tidak sangat yang besar. Heart. Tengok ni. Ni bentuk heart. Nampak ni? Boleh letak sini bentuk heart. Jadi heart sauce. Hari ni kita nak buat pizza. Pizza.
Okay. So here. Sedap. Hah? Sedap. Sedap. Dia rasa pet. Sedap pet. Tu rasa. Tu rasa. Rasa. Tu rasa. Sedap. Sedap kan? Sedap. Sedap dengan masak. Sedap. Sedap kan? Video Naila mesti je. Okey, buat pizza. Video Mama Jia kan? Dia suka buat pizza. Naila suka buat pizza. Mama dia suka buat ayam. Naila pun okey je. Sedap tak crab tu? Sedap. Tapi yang tak pernah makan crab. Lepas tu kita letak cheese. Okay. Nanti esok Farah nak buat video nanti bagilah Tok Farah. Kalau adik nak buat video, bagilah Tok adik. Negra dan Farah. Okey, letak sosis semula. Suka sosis. Bukan. Siap masuk pen semula. Lagi satu lagi. Okey? Hari ni kita nak masuk tangan semula. Okey. Nanti Naila suka ada video Naila nanti. Okey, hari ni kita kena masak pizza semula. Tu kita tutup. Kita tunggu sampai cheese cair. Oh. Apa? Oh. Apa tu? Berapa? Mana masak? Sudah. Kejap. Ada cilap apa tu? Sos. Sos apa? Sos tomato. With Mr. Hot. Yes. Pizza kita dah siap boleh angkat. Tapi budak-budak tak boleh angkat. Bahaya. Ingat tau.
potong pizza. Sama-sama lah. Naila, Mama. Naila, Mama. Naila, Mama. Oh. Gerak-gerak. Nampak? Kita dah potong. Ni masak dulu. Cheese. Oh. Rasa. Oh, ayah Naila buat sendiri tau. Nanti Naila buat atau ibu ayah pula. Sedap kan? Ni Naila buat. Memanglah sedap. Pandai lah Naila buat. Dia mama dia masa kecil ada orang ajar tak buat video mama dia. Ada? Aki dengan Wan ajar Mama je buat pizza. Oh, lepas tu mama dia dah pandai ke? Dah pandai Mama je ajar Naila pula. Tak, Naila ajar mama dia. Naila yang ajar Mama je? Betul. Semalam. Oh, semalam Naila ajar. Faham? Masa kecil dulu cikgu dia ajar Naila buat pizza juga. Faham? Sama juga. Baguslah. Ya. Sedap. Okey, sampai sini je. Saya nak sambung pemakan pizza Naila. Bye-bye. Nanti tengok cerita video Naila pula ya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.